Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Lama dah kita tidak bersiaran sahabat. Hari ni yang nak tunjuk satu lagi perangkap kelulu ambo yang dimasuki oleh kelulu Itama dah. Ni nampaknya dia ni sahabat. Ni atas pokok setopurok. Ambo tak tahu di daerah sahabat dia panggil pokok gapo ni deh. Daerah Kelantan ni kawasan ambo ni dipanggil pohon setopurok. Tengok ini kelulu spesies Itama ni sahabat. Tengok dah. Ini baru swarming ni. Kemungkinan sama ada hari ni hari kedua atau ketiga gitulah. Tak silap ya. Mungkin juga hari pertama pun boleh jadi, tengok ada sebahagian. Walaupun ambo letak handphone ni lebih kurang 3 meter daripada sarang, ada juga hok mari dekat handphone. Tengok. Tak tahu nampak tu kodok tu sahabat. Dia ambil zoom dah. Nampak tak sahabat? Okey, kelulu jenis Itama. Perangkap tu ambo buat daripada batang kelapa tua. Putih-putih tu merupakan racun semut sahabat. Untuk pengetahuan ni kita share ilmu. Racun semut ni tidak memberi mudarat kepada kelulu. Hanya untuk semut sahaja. Jadi selamat dan aman lah kalau kita guna pun. Sebab ni masih lagi dalam musim hujan, cuma hari ni dia panas. Jadi bila masa musim hujan ni, ambo kena letak ubat serumuk tu untuk mengelakkan serumuk masuk ke dalam perangkap tu lah. Tengok banyak ni, koloni ni banyak ni, dia swarming. Nampak. Ini jenis Itama, tak tahu lagi Itama biasa ataupun Itama bakri. Jadi 2-3 bulan selepas ni, kalau dia masih ada lagi, insya-Allah bakal buat turun lah. Okey, sahabat. Semoga menjadi ilmu bermanfaat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.